Kenapa brake macam tak ada? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. So ni first time aku keluar pakai kasut ni. Alamak, minyak tak cukup ke? Bismillahirrahmanirrahim. First petrol station aku kena singgah. Ya doh, ni tanda-tanda minyak tak cukup. So aku bawa slow je lah Ya ke minyak tak cukup? Bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan minyak tak cukup, enjin tak betul panas. Allah, ada accident ke tadi? Oh, Assalamualaikum. Aku rasa tadi budak tu terlanggar belakang motor aku. Okey, pakai boot ni agak susah nak tukar gear. Aku tak boleh selincah as I usually am. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Aku nak kena beli tank pad lah. Thank you. Aku punya minyak nak habis dah. Betul, it's not just a feeling. Humble sikit is pergi petrol station dulu baru yakin. Shell dah dekat depan tu, tolong. Don't stop, it requires more fuel. Okay, depan tu Shell. Bismillahirrahmanirrahim. Harap sempat sampai Shell. Jalan. Yeah. Masuk. Saya nak masuk Shell kat depan tu juga. So saya malah nak duduk belakang awak. Takut awak pressure. Alhamdulillah sampai pun Shell. Macam-macam lah. Oh. Okey, dekat depan okey lah. So aku berhenti jap, isi minyak. Sana minyak. Aku still awkward lah jalan pakai kasut ni. Bukan jalan lah, memang guna in general. Thank you bang
Pasti aku nak kena basuh motor dulu. Macam mana nak pergi ride tapi tak motor tak basuh? Buat-buat macam kau fokus. Tengok kereta kat belakang sekejap pun tak boleh. Pressure lah. Tak boleh, I rasa pressure. I tak boleh. I rasa macam okay, kena cepat ni. Kena cepat. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk turun gear okey lagi kasut ni. Tapi untuk naik gear aku yang tak biasa lagi. Naik kanan lagi kiri. Signal tak ada. Ayo. Aku kalau boleh aku tak nak potong berada ni. Aku provide sound, dia pave the way. Alhamdulillah. Tapi dia keras kat dengan exhaust tak bising tapi dia berani nak selit-selit. Potong ni bang, motor ni bang. Wow. Garang. Garang dan garing. Kita naik tenai-tenai je hari ni. Kita nak tenai-tenai je. Kau dengan signal tak ada, apa tak ada, tak, mesti nak masuk kiri. Signal bagilah, kau bawa kereta. Pasal seni. You know what it is. Sebelum pergi MotoGP launch, mestilah kita lepak dengan Ayang dulu. Iya. Thank you, brother. Alamak, boleh lalu ke? Dia duduk dekat tengah-tengah ni pula. Aduh. Jeng. Dah mulalah aku fikir puzzle macam mana nak buat ni. Thank you.
So kalau aku nak tekan okay. Kenapa brake macam tak ada? Oh damn. Oh ada. I'm just hallucinating. Busy Stalin Street Alah maaf, saya baru perasan saya dekat tengah jalanan. Maaf. So kalau hari tu aku ada brake, aku hilang brake depan, ni aku hilang brake belakang pula. Aduh. Tu nampak dia gerak. Ni aku tekan brake ni, tekan kaki dia gerak. Memang kejadian yang best. Rezeki aku lah. Tak apa, nanti tengok lah. Maknanya kena bawa santai. Bawa santai is... What is santai? Ya, apa hal aku park sini dulu. Where it's familiar. Ya doh, dia tak connect siut. Aduh. Free play ada. Asal lah. Okay, dia grip sikit lah, tapi macam tak cukup kuat lah. Tak apa, aku panas. Nak bernafas sekejap. Aku ingat tak rekod. Rugi je. So kita dekat area Pasar seni belakang sana. Aduh, panas. Lepas sekejap.